Okay guys, welcome to my channel. Kali ini aku dan kru Golden Hook FC ingin membawa korang untuk mencari lauk di bulan puasa bersama Nazmi Syawal dan abangnya Wak Zam. Macam biasa, spot kami adalah spot manja-manja, iaitu di Sungai Nam Heng. Kali ini Tekong mengajak untuk mencari lauk tebal pipi. Tapi sebelum tu, sambil menunggu air, kita mencari spesies bilang dan kita mencari siakap lah ke spot-spot tertentu sebelum dapat jumpa air dia. Apalah, surat. Bau teh jenso dah campak jenso tu. Oh. Aku dah pada sana mula mancing. Tu dalam. Turun makan Terus ambil sekat. Buat jalan. tak. Ada. Tu bau cakap. Sau. Macam biasa lah, aku jarang kumpau siakap dekat tempat ni. Dah nampak dah yang jadi benda sini. Kan tu je makan dia. Kan cakap hero kalah dulu. Aku tak dapat kat sini cakap tak bukan nama Rizal nama dia. Rizal lah. Sisit dia. Pecah. Jangan. Tak depan ni. Okey, kita teruskan ke tempat tebal pipi kata Tekong. Tak tahulah, dia kata spot baru jumpa. Nampaknya Uda berjaya mendaratkan seekor tebal pipi. Menunjukkan bahawa betul lah tu. Ni adalah spot tebal pipi. Terbuktilah. Tapi arus tak berapa cun. Pasal air macam tak berarus. Tahu apa lama sangat. Menekan. Selain daripada tebal pipi, di sini juga terdapat spesies gegerut, tetanda dan juga ikan-ikan lain. Ya. Ada nekan, tak cakap mesti ada gegerut. Tu tiba-tiba senyap. Itu tiba-tiba senyap. Lemak. Okey, contoh. Bal. Ada ketuka. Patutlah. Macam kembang je. Macam tu. Kata. Kata kali peladi.
Azam bersama tebal pipi yang kedua. Mantap, bagus. Anak petanda. Okay guys, arus pun tak ada, angin kat luar tu pun kuat. So kita decide untuk masuk ke sungai balik untuk mencari sembilang lah, dengan siakap kalau ada lah. Ya. Gerublang. Aduh, anak lagu dia. Come on. Allah, apa ni? Bagilah yang besar anak ni, guys. Anak dia tau, tapi anak lah. Mana mak dia? Dia nak pergi besar. Besar. Yeah. Belum. Ganda lah. Gemang. Mantap, Pak Bu. Wah, Pak Gemang. Nah, ambil kau. Tak payah, sekali jalan je. One shoot. Yeah. Mantap. Bagai suara berendam, bagaikan cahaya tanpa keindahan. Hebat. Indra. Kamu aja. Taman. Tapi tak tahu ikan apa. Tahu ikan apa ni? Kelapu. Piwit. Laju sangat. Hujan geng, basah. Basah suara dalam. Kita layankan jugalah suasana hujan ni. Kurang layan je lah. MJ. Bao đi chậu lah. Hujan. Kelapu lagi lah bang. Sana ada makan. Lari kolam sana, masuk kolam sana. Alhamdulillah. Sejuk bang. Jom dia lah, gambar tak ada. Okey guys, inilah hasil kita santai-santai cari lauk untuk bulan puasa kali ni. Jadilah guys, untuk dibawa balik. Itu aja untuk kali ni. Macam Itu saja untuk buat kali ni. Tak ada ikan power, tapi adalah ikan lauk Roger.